8 step untuk cegah anxiety kerap berulang. Nombor 1, hampa jangan Google pasal penyakit, side effect ubat, komplikasi dan sebagainya berulang-ulang. Lagi hampa Google, lagi teringat, lagilah akan mencetuskan anxiety. Nombor 2, jangan masuk grup yang pasal penyakit. Tengok video-video pasal penyakit dan side effect ubat dan komplikasi, kemalangan, apa saja yang boleh mencetuskan kerisauan dan juga ingatan terhadap penyakit, hampa kena elakkan dan keluar daripada grup tu. Jangan masuk, bahaya. Nombor 3, hampa jangan cakap, jangan cerita, jangan kongsi, dengan tengok dan baca dan juga dengar pasal penyakit. Lagi hampa tengok, hampa dengar, hampa cerita, hampa tanya pasal penyakit, hampa tu kongsi ke orang, lagi kongsi, lagi teringat, lagi trigger anxiety. Lupakan semua. Nombor 4, jangan pantang makanan melampau-lampau. Jangan dengar orang kata pantang sana, pantang sini. Jangan percaya. Lagi hampa pantang, lagi hampa takut, lagi anxiety tu main. Jangan makan suplemen, beli suplemen melampau-lampau. Lagi hampa cari suplemen, lagi hampa cari nak makan ubat untuk suplemen, lagi hampa teringat, lagi teruk, lagi risau, lagi anxiety tak boleh nak sembuh. Nombor 5, hampa jangan pikir-pikir, cari-cari, cuba selesaikan pasal penyakit. Jangan tanya bila nak baik, hari ni okey ke tak okey, hari ni dah sembuh ke tidak. Tak boleh cakap kat semua kawan-kawan, jangan tanya hari ni dah baik ke belum. Elok ke tak elok, sembuh ke tidak, hang okey ke tak boleh. Bangkit pagi jangan tanya, dah okey ke belum. Dah makan ubat jangan tanya, jangan tunggu dah okey ke belum. Hampa tunggu, hampa tanya, nanti dia akan teringat, anxiety mai balik. Nombor 6, jangan cek nadi kerap-kerap, jangan cek tekanan darah kerap-kerap, jangan tengok SpO2, jangan cek. Lagi hampa cek nadi kerap, lagi cek BP kerap, lagi cek SpO2 kerap, lagi hampa nak cek badan kerap, lagi hampa risau. Lagi hampa cek, lagi nadi laju, lagi BP high, lagi lintah pukang, lagi hampa panik, BP akan naik. Hampa naik, hampa juga yang risau. Macam mana anxiety nak baik? Nombor 7, jangan pegang anggota badan, jangan pegang perut, jangan pegang dada, jangan pegang leher, tengkuk, hidung, telinga, mulut, pipi, jangan pegang. Semua lagi hampa pegang, lagi hampa urut, lagi teruk, tak boleh pegang. Abaikan, buat tak tahu saja, pi buat kerja hampa. Nombor 8, jangan ambil kisah apa yang orang cakap kat hampa, orang trigger ke, orang bagi stres ke, orang tanya pasal penyakit ke, awak hang kurus ke, bila hang nak gemuk ke, awak kurus keding sangat ke, awak hang tak baik-baik ke, salah sana, salah sini, jangan kisah. Orang cakap buat tak tahu, buat bodoh, buat pekak je. Jangan masuk grup-grup yang menyebabkan hampa, circle-circle yang menyebabkan hampa stres. Abaikan semua tu, jangan ambil kisah. Orang nak cakap apa, lantak hang berambui, kecilkan circle kita. Hampa dengar tak? Hampa nak lagi konten-konten yang menarik pasal anxiety macam mana nak sembuh, hampa kena tolong bagi like. Hampa bagi like, hampa follow dan hampa tengok live. Hari-hari aku cerita macam mana nak sembuh anxiety tanpa ubat, macam mana nak kenal. Okey? Yeah!